Cara buat belian emas di akaun Gap bagi akaun pihak ketiga. Step pertama, login apps Public Gold, masukkan username dan password, kemudian klik Login Now. Klik Top Up dan pastikan pilih Gold GAP untuk simpanan emas. Pilih payment method yang nak digunakan. Kemudian masukkan amount sama ada RM ataupun gram. Di bahagian Purchase For, pilih Others dan masukkan PG code bagi akaun yang hendak dibeli. Klik Search untuk semak nama dan kemudian tik pada kotak I agree and understand dan klik Place Order. Kemudian klik OK dan sistem akan membawa anda ke online banking dan anda perlu isikan details untuk menyelesaikan pembayaran. Selesai sahaja bahagian ini bermakna pembelian anda di akaun Gap bagi pihak ketiga telah selesai. Selamat menabung!